Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Zuriani binti Abdul Karim dari Kolej Vocational Kelang ingin membentangkan sebuah inovasi pendidikan yang diberi nama akronim situasi, satu kaedah multidisiplin untuk menguasai soalan kebat pendapat dalam subjek bahasa Melayu. Inovasi situasi ini direka sebagai satu kaedah sistematik bagi membantu pelajar menguasai soalan kemahiran berfikir aras tinggi kebat, khususnya soalan berbentuk pendapat. Inovasi ini mendukung erat tema pertandingan kita pada hari ini menerusi pendekatan multidisiplin. Saya mengintegrasikan 3 aspek utama secara holistik, iaitu yang pertama, aspek linguistik untuk membina struktur ayat, kedua, aspek kognitif atau psikologi untuk merangsang pemikiran kritis pelajar, ketiga, aspek sosiologi menerusi penerapan nilai. Matlamat utama inovasi ini bukan sekadar untuk pelajar menjawab penilaian akhir sahaja, tetapi matlamat terbesar saya adalah untuk mengubah amalan pengajaran guru agar menjadi lebih kreatif, dinamik dan juga berkesan. Mengapakah inovasi ini sangat penting? Mari kita lihat realiti bilik darjah pada hari ini. Semasa sesi PDPC berjalan, saya berhadapan dengan murid yang mengantuk dan kurang fokus. Malah ada juga pelajar yang lebih gemar berborak dengan rakan, tidak menyiapkan latihan yang diberikan dan paling menyedihkan saya, latihan tidak dihantar untuk disemak. Apabila diperiksa, hasil jawapan mereka didapati sangat ringkas, tidak lengkap dan tidak matang. Masalah inilah yang menjadi titik tolak kepada saya untuk mencipta formula situasi. Objektif projek inovasi ini digerakkan dengan 2 objektif utama yang jelas, iaitu pertama, untuk meningkatkan keupayaan murid membina rangka jawapan kebat secara tersusun, lengkap dan matang. Kedua, untuk meningkatkan kemahiran murid menjawab soalan jenis pendapat dengan menggunakan hujah yang mantap dan relevan. Bagi mencapai objektif tersebut, inilah reka bentuk produk saya, formula akronim situasi yang mengandungi 7 komponen berstruktur. S bermaksud situasi, pelajar akan menganalisis isu. I bermaksud impak, pelajar akan menilai kesan situasi tersebut. T bermaksud tindakan, pelajar akan merangka jalan penyelesaian. U bermaksud unsur nilai, menyisip nilai-nilai murni dalam tindakan tersebut. A bermaksud alternatif, iaitu strategi lain sebagai sokongan. S bermaksud sokongan, iaitu menyatakan bukti, contoh atau peribahasa. Dan yang terakhir adalah I bermaksud implikasi, merumuskan kesan jangka panjang. Metodologi pelaksanaannya sangat interaktif melalui 2 aktiviti utama, iaitu saya menyediakan kad situasi, penggunaan alat bantu visual berkod warna mengikut huruf akronim untuk memudahkan murid menyusun perenggan jawapan digunakan secara berkumpulan. Manakala satu lagi adalah lembaran situasi di mana pelajar boleh menampalnya di dalam buku dan digunakan secara individu. Dari segi potensi pasaran, situasi mempunyai nilai komersial yang amat tinggi. Inovasi ini bersifat rentas disiplin. Ia bukan sahaja sesuai untuk bahasa Melayu, malah sangat mudah diadaptasi untuk subjek kebat lain seperti sejarah, pendidikan moral dan pendidikan Islam di peringkat sekolah rendah maupun menengah. Ia berpotensi besar untuk diterbitkan sebagai kit pembelajaran situasi, sama ada dalam bentuk modul bercetak maupun e-modul interaktif. Yang paling penting, kos penghasilan inovasi ini adalah sangat rendah, menjadikannya sangat mudah untuk diperbanyakkan dan juga diperluaskan. Kita lihat kepada keunikan situasi ini. Apa yang uniknya berbanding dengan kaedah yang sedia ada? Pertama, pembelajaran bermakna. Saya menghubungkan teori bahasa dengan penyelesaian masalah dunia nyata. Pelajar tidak lagi menghafal secara pasif. Kedua, struktur praktikal. Formula akronim ini sangat mesra pelajar, mudah diingat dan boleh diaplikasikan secara konsisten. Dan ketiga, lonjakan prestasi, iaitu inovasi ini terbukti berjaya membantu murid membina jawapan yang lebih matang sekaligus meningkatkan keyakinan diri mereka secara drastik. Akhir sekali, mari kita lihat kepada impak besar inovasi ini. Impak kepada murid ialah kemahiran menjawab soalan kebat meningkat secara mendadak, huraian jawapan menjadi lengkap dan matang, keyakinan diri meningkat semasa menjawab soalan subjektif dan merangsang pemikiran kritis dan kreatif pelajar. Manakala impak pada guru pula adalah memudahkan tugas saya sendiri mengajar teknik menjawab soalan kebat, menjadikan suasana PDPC yang sebelum ini hambar menjadi lebih interaktif dan berpusatkan murid, manakala menyediakan satu standard panduan mengajar yang mudah dan juga seragam. Kesimpulannya, akronim situasi berjaya membuktikan bahawa pengajaran bahasa tidak lagi membosankan, malah mampu melahirkan model insan yang berfikir pada aras tinggi, kritis dan berjiwa murni. Sekian sahaja pembentangan saya. Terima kasih.